Kalau akak-akak bang pernah kena reject, walaupun gaji cantik tetap ada orang kata apa, potongan kop. Okey, tinggal je reject. Siapa dekat sini ada masalah CTOS? Okey, saya kejap akak-akak bang. Siapa yang baru masuk, jemput singgah. Okey, jemput masuk, jemput singgah. So, untuk pagi ni akak-akak bang, kita nak bantu akak-akak abang yang ada masalah. Ni. Siapa yang ada masalah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan juga nombor 5 serta hutang lapuk. So untuk pagi ni akak-akak bang, kita nak membicarakan topik-topik yang berkaitan lah yang sering kali terjadi. So siapa dalam live saya ni ada masalah nombor 1, okey? CTOS. Siapa ada masalah nombor 2? Okey, akak-akak bang stay dalam live kita. Sebab pagi ni kita nak bantu akak-akak bang daripada penjawat awam, GRC dan Badan Berkanun yang menghadapi masalah keberhutangan, hutang lapuk ataupun kategori bad record lah bagi kaki tangan awam, GRC dan Badan Berkanun sahaja.